Sistem cepat 2.0 Centralized Project Academic Terminal. Final Year Project merupakan kursus wajib yang memerlukan pelajar mengaplikasikan pengetahuan teori dalam menyelesaikan masalah kejuruteraan sebenar. Pada masa kini, pelajar berdepan dengan pelbagai cabaran dalam menyiapkan projek tahun akhir. Berdasarkan kajian-kajian lepas, sebahagian pelajar gagal menghasilkan projek akhir tahun yang memenuhi kehendak industri. Pelajar juga gagal menghasilkan abstrak yang berkualiti. Selain itu, pelajar menghadapi kesukaran untuk mencari penyelia yang sesuai. Sebagai langkah penyelesaian, sistem cepat 2.0 telah dibangunkan untuk menyimpan data dan maklumat projek akademik pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas, secara atas talian. Sistem cepat 2.0 ini dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik dari Polisas. Permohonan untuk melaksanakan projek inovasi sistem cepat telah dibuat pada 16 Januari 2023 dan diluluskan pada 18 Januari 2023. Objektif utama bagi projek inovasi ini adalah untuk mereka bentuk dan membangunkan sistem cepat 2.0 serta menilai persepsi pelajar terhadap keberkesanan dan kegunaan sistem tersebut. Reka bentuk sistem cepat 2.0 merangkumi laman utama, antara muka log masuk, antara muka papan pemuka dashboard dan antara muka senarai projek pelajar. Dalam pembangunan sistem cepat 2.0, beberapa langkah utama telah dilaksanakan. Langkah pertama adalah pemilihan software seperti HTML, JavaScript, ASP, Microsoft SQL Server dan Bootstrap. Langkah seterusnya adalah fasa pembangunan pangkalan data yang melibatkan fasa mewujudkan struktur data dan jenis data yang diperlukan. Langkah ketiga merupakan fasa pembangunan antara muka dengan menggunakan Bootstrap, HTML, JavaScript dan ASP. Langkah terakhir ialah menyepadukan sistem cepat 2.0 ke dalam persekitaran web dengan menggunakan Internet Information Services. Selepas lulus uji lari, penggunaan sistem cepat 2.0 boleh dilaksanakan. Sistem cepat 2.0 mula diperkenalkan di Jabatan Kejuruteraan Awam pada 27 Mac 2023. Sesi taklimat sistem cepat 2.0 akan dilaksanakan pada setiap awal semester. Pengguna boleh mengakses sistem cepat 2.0 dengan menggunakan pautan yang disediakan. Seterusnya, pengguna perlu menekan klik pada ruangan login untuk membuat pendaftaran bagi penggunaan kali pertama. Setelah pendaftaran diluluskan, pengguna boleh log masuk menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang telah didaftarkan. Melalui paparan dashboard sistem cepat 2.0, pengguna boleh memilih maklumat Final Year Project mengikut program pengajian masing-masing. Selain itu, pengguna berupaya mencari tajuk projek berdasarkan kata kunci, kategori projek, bidang kajian serta melakukan carian terperinci. Di samping itu, pengguna juga boleh memuat turun bahan seperti abstrak, laporan lengkap, kertas teknikal dan banting projek.
Berdasarkan soal selidik yang dilaksanakan, isi kandungan merekodkan skor min tertinggi iaitu 3.63, diikuti keberkesanan dengan skor 3.59, manakala kebolehgunaan dan kebolehcapaian mencatatkan skor pukul 3.58. Secara keseluruhan, responden menunjukkan persepsi positif terhadap sistem cepat 2.0. Sehingga kini, terdapat seramai 572 orang pengguna telah mendaftar. Dari segi kreativiti, sistem cepat 2.0 berfungsi sebagai repositori pusat bagi dokumentasi projek tahun akhir merentasi 5 jabatan akademik. Terdapat 4 jenis fungsi carian dalam sistem ini iaitu carian berdasarkan kata kunci, kategori projek, bidang kajian dan carian terperinci. Selain itu, sistem ini juga menyediakan akses terus kepada abstrak, laporan penuh, kertas teknikal dan banting. Sistem cepat 2.0 turut membolehkan pelajar memilih penyelia yang sesuai untuk membimbing mereka. Sistem cepat 2.0 menyokong kelestarian dengan mengurangkan penggunaan kertas dan penebangan hutan, sejajar dengan SDG 12 dan SDG 13. Atas inisiatif hijau ini, sistem tersebut menerima surat penghargaan daripada unit Polygreen Polisas. Sistem cepat 2.0 membantu mengurangkan kos percetakan, penyimpanan dan pengurusan laporan projek secara fizikal. Keberkesanan sistem ini turut diiktiraf apabila ia dianugerahkan sebagai projek inovasi 5S terbaik di Jabatan Kejuruteraan Awam, Polisas. Pelaksanaan sistem cepat 2.0 menyokong agenda pendigitalan pendidikan dan transformasi TVET sejajar dengan aspirasi pembangunan negara. Inisiatif ini turut menyumbang kepada pencapaian SDG 4 iaitu pendidikan bermutu. Sistem cepat 2.0 boleh direplikasi untuk digunakan di semua politeknik, IPTA dan IPTS yang menawarkan projek tahun akhir. Untuk tujuan pengkomersialan, hak cipta bagi sistem cepat 2.0 telah didaftarkan pada 4 April 2023. Sesi perkongsian sistem cepat 2.0 telah diadakan di UTHM dan College Community Kuantan. Selain itu, sebarluas sistem cepat 2.0 telah dibuat di platform media sosial seperti TikTok dan YouTube. Berkenaan dengan pencapaian, sistem cepat 2.0 berjaya memenangi anugerah emas sempena CRI 2023, anugerah gangsa sempena Enoplane 2023. Anugerah emas sempena KIKHB 2023 dan anugerah emas serta pemenang kategori teknologi maklumat dan sains gunaan sempena Perisa 2023. Pada tahun 2024, sistem cepat 2.0 berjaya memenangi anugerah gangsa sempena Polisikom 2024. Secara kesimpulannya, sistem cepat 2.0 telah memberikan impak yang positif kepada pelajar, pensyarah dan institusi.